anda terfikir, jika kemiskinan mendesak kita hingga ke tahap yang paling getir, apa yang sanggup kita lakukan demi wang? Kisah hari ini adalah tentang seorang lelaki yang menerima satu pekerjaan yang sangat aneh, iaitu menjadi penjaga mayat di sebuah balai di wad yang sunyi sepi demi upah beberapa ratus bat setiap malam. Namun, dia tidak tahu bahawa apa yang menantinya di dalam kegelapan itu jauh lebih menakutkan daripada kemiskinan yang pernah dihadapinya. Kisah ini bermula di sebuah kampung kecil di tengah-tengah sawah padi di Rantau Isan. Kehidupan aku pada masa itu tiada apa-apa yang istimewa. Nama aku Kham Fong, berumur dalam lingkungan 30-an. Aku sama seperti pemuda lain di kampung yang bekerja mengambil upah harian. Apa saja kerja yang ada, aku akan buat, dari bersawah padi sehinggalah kerja-kerja kuli angkat barang. Apabila musim menuai berakhir, kerja menjadi sukar dicari dan wang simpanan pun semakin menyusut. Hari-hariku hanya dihabiskan dengan duduk dan tidur, menanti sesiapa sahaja datang memanggil untuk bekerja. Sehinggalah pada suatu petang, ketika aku sedang duduk membaiki jala di bawah rumah, Pak Long Bun, jiran yang rapat denganku, datang menghampiri. Wajahnya jelas kelihatan resah. Dia berkata ada sesuatu yang ingin dimintanya tolong. Aku pun bertanya, ada apa Pak Long? Dia mengeluh panjang lalu berkata, Kham Fong, nenek Panyawong dah meninggal dunia pagi tadi. Aku terus mengangkat tangan memberi hormat tanda takziah seperti adat biasa. Tetapi pertolongan yang Pak Long minta bukanlah sesuatu yang biasa. Dia berkata, kebanyakan anak cucu nenek itu bekerja di Bangkok dan tidak sempat pulang. Jadi, orang untuk menjaga mayat pada waktu malam tidak mencukupi. Dia ingin mengupah aku untuk menjaga mayat itu. Pada mulanya, aku tergamam. Diupah untuk menjaga mayat, adakah pekerjaan seperti ini wujud? Apabila Pak Long melihat aku terdiam, dia cepat-cepat menyambung, semalam 500 bat tau. Makanan dan arak pun mereka sediakan. Tak perlu buat apa-apa, cuma temankan nenek itu saja. 500 bat bagi aku pada masa itu adalah jumlah yang sangat besar. Hanya dengan tidur satu malam, aku boleh dapat wang yang sama dengan bekerja keras berhari-hari. Fikiran tentang hantu dan jembalang yang pernah aku dengar melintas di kepala, tetapi kemiskinan ini lebih menakutkan. Jadi, aku terus bersetuju tanpa berfikir panjang, tidak menyedari bahawa keputusan itu akan mengubah hidupku selamanya. Apabila matahari mula terbenam, aku pun membawa tikar dan sebuah beg kecil menuju ke wad di hujung kampung. Suasana di wad pada waktu malam sangat berbeza berbanding waktu siang. Tempat yang dahulunya riuh dengan bunyi sami membaca mantra dan suara kanak-kanak bermain kini menjadi sunyi sepi. Begitu sunyi sehingga aku boleh mendengar bunyi angin yang meniup daun-daun pokok bodi menghasilkan bunyi yang mendesir. Balai tempat letaknya mayat itu adalah sebuah balai kayu lama yang terbuka, hanya disokong oleh barisan tiang simen. Bau colok yang dibakar sejak siang tadi masih lagi berlega-lega di udara, menimbulkan perasaan yang sungguh menyeramkan. Cahaya lampu neon putih yang malap di siling hanya cukup terang untuk melihat, tetapi ia menyebabkan bayang-bayang di sudut tiang menjadi lebih gelap dan menakutkan. Di tengah-tengah balai, keranda kayu nenek Panyawong diletakkan di atas pelantar besi, ditutupi dengan kain sutera berwarna emas. Di sekelilingnya terdapat karangan-karangan bunga yang sudah mula layu. Aku membentangkan tikar di satu sudut balai, pada jarak yang agak jauh dari keranda. Dalam hati aku berfikir, kalau terlalu dekat pun tak elok, terlalu jauh pula nampak seperti tidak hormat. Jadi aku pilih di tengah-tengah, paling sesuai. Aku meletakkan lampu suluh di sebelahku dan di sebelah lagi sebotol arak putih yang aku bawa sebagai teman. Alah, satu malam saja, aku berkata pada diri sendiri. Aku cuba mengingati wajah nenek Panyawong semasa dia masih hidup. Dia seorang nenek yang baik hati di kampung. Tiada apa-apa yang menakutkan pun. Kisah-kisah hantu yang orang ceritakan mungkin hanya cerita untuk menakutkan budak-budak sahaja. Dengan fikiran itu, aku membuka botol arak dan meneguknya seteguk besar. Kehangatan arak itu membuatkan aku rasa lebih baik sedikit. Aku bersandar pada tiang, merenung keranda kayu itu, menanti masa berlalu hingga ke pagi, tanpa menyedari bahawa malam pertamaku ini tidak akan setenang yang aku sangkakan. Masa berlalu dengan perlahan. Malam itu cuaca agak sejuk. Aku duduk memeluk lutut sambil menghirup arak putih berselang-seli dengan menghisap rokok. Sehinggalah selepas tengah malam,
Kesunyian dan kedinginan di balai wad mula membuatkan aku mengantuk. Kelopak mataku terasa semakin berat sehingga hampir tidak dapat dibuka. Jadi aku merebahkan badan ke atas tikar berniat untuk tidur sekejap. Aku fikir tiada apa-apa yang akan berlaku. Dalam kesunyian itu, ketika aku dalam keadaan antara tidur dan jaga, aku dikejutkan oleh satu bunyi. Ia bukan bunyi angin atau bunyi haiwan malam yang biasa aku dengar. Ia adalah bunyi tok tok tok, bunyi ketukan perlahan yang berirama tetap. Mataku terus terbuka luas. Bulu romaku meremang secara automatik. Jantungku yang tadinya berdegup perlahan kini berdegup kencang seolah-olah mahu terkeluar dari dada. Aku cepat-cepat bangun, duduk dan memasang telinga. Dari mana datangnya bunyi itu? Dan pada saat itu juga, aku mendapat jawapan yang membuatkan belakang badanku terasa seram sejuk. Bunyi ketukan perlahan itu datang dari dalam keranda nenek Panyawong. Aku duduk kaku, menelan air liur dengan payah. Dalam kepala, aku cuba mencari alasan logik. Mungkin bunyi tikus berlari di dalam. Tidak, bunyinya bukan seperti itu. Atau mungkin bunyi kayu merekah kerana cuaca sejuk. Ya, mesti itu. Aku cuba memujuk diri sendiri. Walaupun jauh di sudut hati aku tahu bahawa bunyi ketukan berirama seperti itu bukanlah bunyi yang terjadi secara semula jadi. Aku merenung tajam ke arah keranda yang kaku di bawah cahaya malam. Tidak berani walau untuk bernafas kuat. Dalam hati, aku berdoa semoga apa yang aku dengar tadi hanyalah khayalanku semata-mata. Minit berlalu terasa seperti jam. Kesunyian kembali menyelubungi. Aku perlahan-lahan menghembuskan nafas, cuba meyakinkan diri bahawa tiada apa-apa. Mungkin aku hanya terlalu banyak berfikir. Tetapi ketika aku hendak berbaring semula, bunyi ketukan itu kedengaran lagi. Kali ini ia bukan ketukan perlahan seperti tadi. Bunyinya lebih kuat dan jelas. Tok, 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 tok. Bunyinya semakin laju dan kerap, seolah-olah orang di dalam sedang marah dan tidak sabar untuk keluar. Kali ini, aku tidak dapat mencari sebarang alasan lagi untuk menenangkan diri. Ketakutan mencengkam jantungku sehingga seluruh badan terasa kebas. Peluh dingin membasahi dahi walaupun cuaca sejuk. Aku mencapai lampu suluh di sebelahku dengan tangan yang terketar-ketar lalu menekan butang suisnya sekuat hati. Pancaran cahaya putih terus menembusi kegelapan tepat ke arah keranda. Apa yang aku lihat adalah keranda kayu yang tertutup rapat seperti biasa, tiada tanda-tanda pergerakan walau sedikit pun. Kain sutera emas yang menutupinya juga diam tidak bergerak. Tetapi ia sangat berbeza dengan bunyi yang aku dengar. Bunyi ketukan dari dalam masih bergema jelas di telingaku. Kemudian, secara tiba-tiba, semua bunyi berhenti. Kesunyian yang datang kali ini lebih menakutkan daripada ketika ada bunyi tadi. Malam itu, aku tidak tidur walau sesaat pun. Aku hanya mampu duduk memeluk lutut sambil menggeletar, merenung keranda itu, menanti dengan penuh debaran akan tibanya cahaya pagi. Apabila cahaya matahari pertama mula menyinari balai, ketakutan yang menghantuiku sepanjang malam seolah-olah lenyap bersama kegelapan. Anak cucu nenek Panyawong mula beransur-ansur tiba di wad. Mereka memberikan wang upahku sepenuhnya seperti yang dijanjikan. Aku menerima wang itu tanpa menceritakan apa yang aku alami malam tadi kepada sesiapa, kerana aku tahu kalau aku ceritakan pun tiada siapa yang akan percaya. Mereka hanya akan kata aku mabuk dan berkhayal. Dalam perjalanan pulang, aku menggenggam wang 500 bat itu erat-erat. Dalam hati, aku bersumpah tidak akan menerima kerja seperti ini lagi. Wangnya mungkin lumayan, tetapi perasaan takut yang hampir membuatku hilang akal itu langsung tidak berbaloi. Tetapi, begitulah, perkataan tetapi selalunya datang untuk mengubah fikiran kita. Beberapa hari kemudian, wang upah itu habis dibelanjakan untuk barangan keperluan. Kemiskinan kembali menyapa dan peluang baru pun datang. Ada orang datang menawariku untuk menjaga mayat sekali lagi. Tetapi kali ini, ia sangat berbeza. Mayat kali ini ialah Encik Burin, seorang lelaki pertengahan umur yang maut dalam kemalangan lori terbalik. Orang kampung memanggil kematian seperti ini kematian ngeri, yang mana rohnya dipercayai sangat ganas dan kuat. Mendengarnya sahaja sudah membuatkan aku rasa tidak sedap hati. Tetapi waris si mati menawarkan upah yang lebih tinggi, malah mereka merayu seolah-olah terpaksa, mengatakan tiada orang lain yang sanggup selain aku. Fikiranku bercelaru.
Bayangan ketakutan malam menjaga mayat nenek kembali menghantui, tetapi bayangan kesusahan hidup juga tidak kurang jelasnya. Akhirnya, aku mengangguk setuju. Aku cuba memujuk diri bahawa kejadian malam itu mungkin hanya kebetulan atau imajinasiku sahaja. Kali ini, pasti tiada apa-apa. Aku berkata pada diri sendiri berulang kali, tanpa menyedari bahawa aku sedang melangkah masuk ke dalam mimpi ngeri yang jauh lebih dahsyat. Balai yang digunakan untuk upacara pengebumian Encik Burin kali ini berlainan daripada balai nenek Panyawong. Walaupun di wad yang sama, suasananya berbeza seperti langit dan bumi. Sebaik sahaja aku melangkah masuk ke dalam balai, perkara pertama yang aku rasai ialah udara yang sejuk luar biasa. Ia adalah kedinginan yang menusuk hingga ke tulang, bukan kesejukan dari angin atau hujan, tetapi hawa dingin yang membuatkan bulu roma meremang. Suasana di sekeliling terasa berat, seolah-olah ada tekanan yang tidak kelihatan menindih sehingga aku sukar bernafas. Perasaan seperti diperhatikan kembali, tetapi kali ini lebih kuat dan jelas. Aku rasa seperti ada seseorang sedang berdiri di sudut gelap balai, memerhatikan setiap gerak-geriku. Aku cuba meliarkan pandangan ke sekeliling, tetapi tidak nampak apa-apa selain kekosongan. Keranda Encik Burin diletakkan di tengah balai, kelihatan lebih menggerunkan berbanding keranda nenek. Mungkin kerana dalam hatiku sudah tahu bahawa yang terbaring di dalamnya adalah roh kematian ngeri. Malam ini, aku memilih untuk membentangkan tikar di sudut yang paling jauh dari keranda, hampir dengan tangga naik turun. Aku segera membuka botol arak putih yang telah disediakan dan meneguknya dengan cepat, berharap kesannya dapat mengurangkan rasa takut. Tetapi sia-sia. Semakin malam, suasana semakin menyeramkan dan perasaan bahawa aku tidak bersendirian di balai ini semakin jelas. Aku duduk diam di atas tikar. Sudah hampir separuh botol arak aku minum, tetapi ia langsung tidak membantu. Masa berlalu hingga hampir tengah malam. Suasana yang sudah sedia berat terasa semakin menakutkan. Dan di tengah-tengah kesunyian itu, aku terdengar seekor anjing mula menyalak sayu dari arah kampung. Pada mulanya, aku tidak begitu peduli kerana anjing memang biasa menyalak pada waktu malam. Tetapi dari seekor, ia menjadi 2 ekor. Dari 2 menjadi 4, 5 sehingga akhirnya seolah-olah semua anjing di kampung serentak menyalak sahut-menyahut bergema di seluruh kawasan. Ini bukan salakan biasa. Bunyinya kedengaran sayu, menyeramkan dan penuh dengan ketakutan yang amat sangat. Apa yang lebih menakutkan ialah arah salakan itu semakin dekat, seolah-olah kesemua anjing itu sedang berlari berkumpul di kawasan pembakaran mayat di belakang balai ini, lalu menyalak ke arah kegelapan tempat aku duduk. Orang tua-tua pernah berkata, anjing menyalak seperti ini kerana ia melihat sesuatu yang manusia biasa tidak nampak. Ia sedang melihat roh. Aku menelan air liur dan terasa pekat, cuba menjenguk keluar. Tetapi apa yang aku nampak hanyalah kegelapan pekat. Namun bunyi salakan yang menusuk telinga itu terus bergema tanpa henti, seolah-olah mengingatkan bahawa malam ini sesuatu yang menakutkan akan bermula. Di tengah-tengah bunyi salakan anjing yang membingitkan itu, tiba-tiba aku terkejut apabila satu bunyi lain kedengaran. Bunyi ini bukan dari luar balai, tetapi dari dalam balai ini sendiri. Bunyinya seperti krik, kraak, krik, kraak. Ia adalah bunyi benda berat yang sedang diseret di atas lantai simen. Aku terus teringat, itu adalah bunyi kaki kerusi kayu yang bergeser dengan lantai. Pada mulanya, aku fikir mungkin ada waris yang kembali untuk mengambil barang. Tetapi apabila difikirkan semula, tidak mungkin. Kerana pada waktu petang tadi, akulah yang mengangkat semua kerusi plastik dan kayu lalu menyusunnya di sudut paling dalam balai. Dan aku yakin tiada sesiapa lagi di dalam balai ini selain aku. Seluruh bulu romaku meremang serta-merta. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Aku cuba menajamkan pandangan menembusi kegelapan ke arah sudut tempat kerusi diletakkan. Tetapi cahaya lampu neon yang malap tidak sampai ke situ, menjadikan kawasan itu hanya bayang-bayang hitam yang tidak jelas. Namun, bunyi kerusi diseret masih berterusan, perlahan dan berirama, seolah-olah sengaja mahu mengejek ketakutanku. Selepas ia diseret sejauh kira-kira 2 hingga 3 meter, semua bunyi tiba-tiba berhenti, kembali sunyi. Yang tinggal hanyalah bunyi anjing yang masih menyalak menggila di luar dan jantungku yang berdegup kencang seakan mahu pecah. Selepas bunyi kerusi diseret itu senyap,
Aku duduk kaku merenung ke dalam kegelapan di sudut balai, tidak berani bergerak walau sedikit pun. Fikiranku kelam kabut antara takut dan ingin lari dari situ. Tetapi kakiku terasa berat, seolah-olah ada sesuatu menahannya. Dan ketika aku sedang bergelut dengan ketakutanku, aku terdengar satu bunyi baru. Ia berbunyi plek, 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 seperti bunyi orang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai simen yang sejuk. Apa yang paling menakutkan ialah bunyi itu datang dari arah tempat bunyi seretan kerusi berhenti tadi, dan ia sedang berjalan lurus ke arahku. Pada saat itu, jantungku seakan berhenti berdegup. Seluruh bulu roma di badanku meremang sehingga terasa sakit kulit kepala. Bunyi tapak kaki yang tidak kelihatan itu semakin dekat sehingga aku dapat rasakan ia berhenti betul-betul di hadapanku. Aku duduk sambil memejamkan mata rapat-rapat. Badan menggeletar tidak terkawal, hanya mampu berdoa dalam hati. Tetapi bukannya ia melakukan sesuatu kepadaku, bunyi tapak kaki itu terus berjalan. Ia melintasi tikar tempat aku duduk dengan perlahan, hanya sejengkal dari badanku, sebelum bunyi tapak kaki itu perlahan-lahan menjauh dan hilang dalam kesunyian di seberang balai. Aku masih duduk kaku dalam posisi yang sama, peluh membasahi seluruh badan, tidak berani walau untuk membuka mata. Kerana aku tahu, di dalam balai ini, ada seseorang yang tidak kelihatan sedang berjalan di sekelilingku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk memejamkan mata dan menggeletar seperti itu. Yang aku tahu, aku tidak berani membuka mata untuk melihat sekeliling. Aku cuba membaca mentera dalam hati. Apa sahaja yang aku ingat, aku baca berulang kali, berharap agar dilindungi. Tetapi nampaknya tidak berhasil. Kerana ketika aku sedang duduk kaku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingku, di tempat aku duduk, menjadi sejuk secara tiba-tiba. Ia adalah hawa dingin yang boleh dirasai, sehingga aku terasa kelembapan pada kulitku. Kemudian, pada saat berikutnya, aku terasa seperti ada hembusan nafas yang sangat sejuk di leherku, diikuti dengan bunyi keluhan panjang "fu" yang kedengaran jelas di sebelah telingaku. Kali ini, aku hilang kawalan sepenuhnya. Aku menjerit sekuat hati sambil melompat dari tempat itu. Aku merangkak lari ke sudut lain balai dengan panik yang amat sangat. Apabila sudah tenang sedikit, aku cepat-cepat mengambil lampu suluh dan menyuluh ke seluruh kawasan tempat aku duduk tadi. Tetapi apa yang aku lihat hanyalah kekosongan. Tiada sesiapa, tiada apa-apa di situ. Walau bayang-bayang pun, hanya tikarku dan botol arak putih yang terbalik di atas lantai. Malam itu, aku tidak kembali ke tempat dudukku. Aku hanya mampu duduk memeluk lutut sambil menggeletar di tepi tangga, memandang kegelapan di dalam balai dengan penuh waspada sehinggalah fajar menyingsing. Ia adalah satu lagi malam yang paling panjang dalam hidupku. Selepas melalui malam yang mengerikan bersama roh Encik Burin, aku hampir menjadi gila. Aku menolak semua kerja dan hanya terbaring di rumah, sentiasa dalam ketakutan, tidak berani keluar rumah pada waktu malam. Aku bertekad tidak akan kembali kepada pekerjaan ini lagi seumur hidup. Tetapi nampaknya takdir tidak mengizinkan. Walaupun aku cuba lari, namaku sebagai penjaga mayat upahan semakin terkenal di seluruh daerah. Orang kampung mula bercerita bahawa aku seorang yang berani, tidak takut hantu atau roh kematian ngeri, yang mana ia sangat bertentangan dengan apa yang aku rasakan. Sehinggalah pada suatu hari, sebuah keluarga dari kampung sebelah datang mencariku di rumah. Mereka datang dengan wajah yang penuh duka dan putus asa. Mereka menceritakan bahawa anak perempuan tunggal mereka yang bernama Yua baru sahaja meninggal dunia. Sebelum sempat aku bertanya sebab kematiannya, mereka terus berkata dengan suara terketar-ketar bahawa anak perempuan mereka menggantung diri di dalam bilik air. Mendengar perkataan itu sahaja sudah membuatkan aku terasa seram sejuk. Kerana kematian seperti ini juga dianggap kematian ngeri yang terkenal dengan keganasannya. Mereka merayu agar aku menjaga mayat Yua, kerana sejak mayatnya diletakkan di wad, tiada seorang pun ahli keluarga yang berani menjaganya pada waktu malam. Aku terus menggelengkan kepala menolak, tetapi mereka terus merayu sambil menawarkan upah yang paling tinggi pernah aku terima. Akhirnya, aku mengalah. Mungkin kerana kasihan, atau mungkin kerana jauh di sudut hati, aku sudah mula menerima takdirku sebagai seorang penjaga mayat.
Balai tempat letaknya mayat Yua adalah sebuah balai kecil yang terletak hampir di hujung kawasan Wat. Suasana malam ini sangat berbeza dari 2 kali sebelumnya. Ia tidak terasa sejuk atau seperti diperhatikan. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan perasaan hiba dan sunyi yang amat berat. Udara di dalam balai dipenuhi dengan bau colok yang lebih pekat dari biasa, tetapi ia seolah-olah tidak mampu menutup satu bau lain yang bercampur. Ia adalah bau manis yang memualkan, bau hapak kematian yang berlegar-legar di udara. Baunya begitu kuat sehingga aku terpaksa menggunakan sapu tangan yang dibasahkan dengan minyak kayu putih untuk menutup hidung sepanjang masa. Aku memandang ke arah keranda Yua, sebuah keranda kayu biasa tanpa banyak ukiran. Dalam hati, aku berasa sangat simpati. Gadis semuda ini terpaksa menamatkan hidupnya dengan cara begini. Sungguh menyedihkan. Malam ini, kesunyiannya juga berbeza. Bukan kesunyian yang menakutkan, tetapi kesunyian yang amat sangat, sehingga telinga terasa berdengung. Aku membentangkan tikar dan duduk di sudutku, cuba untuk tidak berfikir apa-apa. Tetapi suasana yang penuh dengan kesedihan itu terlalu berat untuk sesiapa sahaja bertenang. Aku cuba melelapkan mata, tetapi bau yang masih kuat dan suasana yang hiba membuatkan otakku sentiasa berjaga. Aku bergolek ke kiri dan kanan di atas tikar nipis itu untuk seketika. Ketika kesunyian mula menyelubungi dan aku hampir terlelap, aku terdengar sesuatu yang sayup-sayup. Ia adalah bunyi yang tidak sepatutnya aku dengar di tempat seperti ini. Ia adalah bunyi kik-kik, seperti bunyi seorang perempuan sedang ketawa perlahan. Aku terus bangun, duduk serta-merta. Seluruh bulu romaku meremang. Aku memasang telinga sekali lagi untuk memastikan, dan aku mendengarnya lagi. Ia memang bunyi ketawa perlahan. Jantungku terasa luruh apabila menyedari bahawa sumber bunyi yang menakutkan itu datang dari dalam keranda Yua. Aku menggeletar, cepat-cepat mencapai lampu suluh dan menyuluh ke arah keranda dengan tangan yang terketar-ketar. Pancaran lampu suluh tertumpu pada keranda kayu yang senyap itu. Ia masih di tempat yang sama, tidak bergerak. Tetapi bunyi ketawa perlahan itu masih belum hilang. Ia masih kedengaran dari dalam keranda, berterusan. Bunyi ketawa yang langsung tiada kegembiraan. Sebaliknya kedengaran dingin dan penuh dengan kesakitan yang tidak terkata. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hanya mampu duduk kaku sambil menyuluh lampu suluh ke arah keranda yang tidak bergerak. Tetapi bunyi ketawa yang menakutkan itu masih kedengaran tanpa henti. Dan kemudian perkara yang paling buruk berlaku. Bunyi ketawa yang tadinya sayup-sayup dari dalam keranda mula menjadi semakin kuat dan jelas. Dari ketawa perlahan, ia berubah menjadi bunyi ketawa kik-kik-kik yang jelas. Seolah-olah pemilik suara itu tidak lagi terkurung. Apa yang paling mengerikan ialah aku dapat merasakan bunyi itu sedang bergerak. Ia terapung keluar dari keranda dan perlahan-lahan mendekatiku. Akhirnya, bunyi ketawa gadis itu berhenti betul-betul di sebelahku. Bunyinya begitu jelas seolah-olah ada seseorang sedang duduk mencangkung di sebelahku dan ketawa di telingaku. Pada saat itu, aku terus melepaskan lampu suluh. Kewarasanku hilang sama sekali. Aku melakukan perkara yang paling memalukan, iaitu terus berbaring dan menarik selimut nipis menutupi seluruh badan sehingga ke kepala. Aku berbaring meringkuk seperti udang di bawah selimut, badan menggeletar dengan kuat, cuba menutup telinga. Tetapi tidak berhasil. Bunyi ketawa yang dingin itu masih bergema di sekelilingku. Malam itu, aku berbaring meringkuk dalam keadaan begitu, menanti cahaya matahari tiba dengan penuh penderitaan. Kisah-kisah seram yang aku alami setiap malam mula tersebar dari mulut ke mulut. Kini, namaku, Kham Phong, menjadi terkenal sebagai satu-satunya orang di daerah itu yang berani menerima kerja menjaga mayat yang semua orang tolak. Walaupun aku takut setengah mati setiap kali, tetapi disebabkan desakan hidup dan mungkin juga sudah terbiasa, aku terus menerima kerja itu. Dan kerja terbaru yang aku terima ini adalah yang paling menakutkan. Mayat kali ini ialah seorang remaja lelaki bernama From Fan, atau lebih dikenali sebagai Bak From Fan. Dia ditikam hingga mati oleh musuhnya di tengah-tengah keramaian pesta di hadapan beratus-ratus orang. Kematian ngeri yang penuh dengan dendam. Warisi mati semuanya berkata bahawa roh Bak From Fan sangat ganas dan kuat sehingga tiada siapa yang berani berada berdekatan balai itu pada waktu malam.
Sudah tentu upah yang aku terima kali ini sangat tinggi. Balai yang digunakan kali ini lebih tua dan usang. Paling penting, ia terletak betul-betul di sebelah tempat pembakaran mayat. Sebaik sahaja melangkah masuk, bau asap dan abu mayat terus menusuk hidung. Suasananya sunyi dan menakutkan. Pada masa yang sama, aku membentangkan tikar di sudut seperti biasa, tetapi kali ini aku membawa sebuah radio transistor kecil berniat untuk mendengar lagu-lagu rakyat perlahan-lahan untuk menghilangkan kesunyian dan ketakutan. Tetapi aku tidak tahu bahawa pada malam ini, walaupun bunyi lagu tidak akan dapat membantuku, awal malam berlalu dengan perlahan. Aku duduk mendengar lagu dari radio lamaku sebagai teman. Bunyi muzik itu sedikit sebanyak menenangkan hatiku. Sekurang-kurangnya balai yang menyeramkan ini tidak terlalu sunyi. Tetapi ketenangan itu tidak lama. Apabila hampir tengah malam, tiba-tiba lagu di radio terhenti, hanya meninggalkan bunyi berdesir yang bising. Aku fikir mungkin baterinya habis atau isyarat tidak baik. Jadi aku mengambil radio itu dan menggoncangnya. Aku cuba mencari siaran lain, tetapi tidak kira ke mana aku memutarnya, tiada satu pun siaran yang dapat diterima. Hanya bunyi berdesir yang sentiasa ada. Ketika aku hendak mengabaikannya, aku terdengar sesuatu yang bercampur dengan bunyi berdesir itu. Aku berhenti memutar tombol dan memasang telinga. Ia bukan bunyi muzik, bukan suara orang bercakap, tetapi ia adalah bunyi nafas. Bunyi nafas orang yang tercungap-cungap seperti orang yang hampir mati. Versus bunyi itu sangat jelas sehingga bulu romaku meremang, seolah-olah ada seseorang sedang bernafas betul-betul di depan pembesar suara radio itu. Kerana terlalu terkejut, aku terus menekan butang tutup radio serta-merta. Semua bunyi lenyap kembali kepada kesunyian yang menyesakkan. Aku mencampakkan radio itu jauh-jauh seolah-olah ia benda panas, kerana aku tahu malam ini roh Buck from Fern sudah mula menyapaku. Selepas aku mematikan radio, kesunyian yang menyesakkan kembali menyelubungi balai. Tetapi kali ini, ia adalah kesunyian yang penuh dengan ketegangan, kerana aku tahu dia sedang cuba berkomunikasi denganku. Aku duduk merenung tajam ke arah keranda Buck from Fun di tengah balai, tidak berani mengalihkan pandangan walau sesaat. Peluh dingin mula mengalir di pelipisku. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah mahu terkeluar. Aku bersedia untuk menghadapi apa sahaja, sama ada bunyi atau penampakan. Tetapi apa yang berlaku seterusnya adalah di luar jangkaanku. Di tengah-tengah kesunyian itu, aku terdengar bunyi kayu merekah. Bunyinya perlahan tetapi bergema di telingaku. Dan ketika aku sedang tertanya-tanya bunyi apa itu, mataku terpaku pada satu pemandangan yang hampir membuatkan nafasku terhenti. Penutup keranda. Penutup keranda kayu yang tertutup rapat itu sedang bergerak. Aku tidak silap pandang. Aku nampak tepi penutup keranda itu terangkat perlahan-lahan. Sangat perlahan. Mungkin hanya seinci. Tetapi ia cukup untuk membuatkan aku nampak satu rekahan hitam muncul di antara penutup dan badan keranda. Aku duduk kaku, mulut ternganga, fikiran menjadi kosong. Ini bukan ketukan, bukan bunyi kerusi diseret. Ini adalah satu tindakan yang menunjukkan kekuatan gaib yang sedang cuba menolak penutup keranda yang berat itu dari dalam. Aku merenung rekahan kecil pada penutup keranda itu. Kaku seolah-olah terpukau. Dalam kepala, aku tertanya-tanya apa yang sedang berlaku. Aku cuba meyakinkan diri bahawa aku tersilap pandang, mungkin hanya bayang-bayang atau cahaya lampu yang menipu mata. Tetapi sebelum sempat aku mencari alasan untuk menenangkan diri, aku terdengar satu bunyi baru yang lebih mengerikan. Ia bukan bunyi ketukan, bukan bunyi nafas, tetapi bunyi krik, krik, krik. Bunyi yang serak dan menusuk ke dalam gegendang telinga. Seperti bunyi benda keras menggaru permukaan kayu. Ia adalah bunyi kuku yang menggaru kayu dari dalam keranda. Bunyi itu berterusan tanpa henti, kedengaran panik dan putus asa, seolah-olah pemilik kuku itu sedang cuba sedaya upaya menggaru untuk mencari jalan keluar dari kurungan gelap itu. Aku terasa seram sejuk di belakang leher. Setiap helai bulu romaku meremang serentak. Aku mahu mengangkat tangan untuk menutup telinga, tetapi badanku tidak bergerak. Aku kaku di situ, hanya mampu duduk menggeletar, membiarkan bunyi kuku yang menggaru papan keranda itu menusuk perlahan-lahan ke dalam telinga dan jiwaku. Ia adalah bunyi yang menandakan penderitaan,
percubaan terakhir dari sesuatu di dalam sana, sesuatu yang akan datang mencariku. Bunyi kuku menggaru kayu yang kedengaran panik itu tiba-tiba berhenti. Kesunyian yang lebih menakutkan kembali. Aku duduk kaku memasang telinga menanti apa yang akan berlaku seterusnya, dan aku mendengarnya lagi. Bunyi tapak kaki tanpa alas di atas lantai simen. Tetapi kali ini ia tidak berjalan berlega-lega tanpa tujuan seperti sebelum ini. Ia adalah bunyi tapak kaki yang menuju lurus ke tempat aku duduk. Jantungku berdegup kencang seolah-olah mahu pecah. Aku tahu nasibku. Aku akan berhadapan dengan sesuatu yang paling menakutkan. Tetapi kedua-dua kakiku terasa kaku, tidak boleh bangun untuk melarikan diri. Bunyi tapak kaki semakin dekat sehingga ia berhenti betul-betul di hadapanku. Aku duduk memejamkan mata, tidak berani membuka mata melihat apa yang ada di depan. Aku hanya mampu menggeletar dan berdoa dalam hati. Dan di tengah-tengah kesunyian itu, aku terdengar satu bisikan serak seperti suara orang yang tiada tenaga di sebelah telingaku. Ia adalah satu ayat pendek dalam dialek Isan, ayat yang hampir membuatkan aku hilang akal pada saat itu. Kau nampak aku tak? Kau nampak aku? Soalan itu terus bergema di kepalaku, jantungku terasa luruh. Aku tidak tahu bagaimana hendak menjawab kerana di hadapanku hanya ada kekosongan. Tetapi aku tahu, di situ roh Bak From Fan sedang berdiri merenungku. Selepas malam berhadapan dengan roh Bak From Fan, aku membuat keputusan muktamad untuk berhenti dari pekerjaan ini. Aku jatuh sakit selama beberapa hari, badanku menjadi kurus kering. Bawah mataku hitam legam seperti orang tidak tidur berbulan-bulan. Dan ia memang benar, kerana setiap kali aku cuba tidur, aku sering bermimpi melihat roh-roh yang pernah aku jaga berdiri mengelilingi katilku. Aku menolak semua tawaran kerja, tidak kira berapa banyak pun upahnya. Tetapi ada satu kerja yang aku tidak dapat tolak. Ia adalah kerja menjaga mayat Tiwat, seorang pelajar universiti yang pulang bercuti dan terlibat dalam kemalangan motosikal bertembung dengan lori 10 tayar. Keadaan mayatnya sangat mengerikan, hancur sehingga tidak dapat dikenal pasti, menyebabkan badannya terpaksa dibalut sepenuhnya dengan kain putih. Keluarganya menangis sehingga hampir pengsan. Tetapi disebabkan kepercayaan bahawa kematian ngeri seperti ini rohnya sangat kuat, tiada seorang pun waris yang berani menjaga mayatnya pada waktu malam. Mereka mengangkat tangan merayu agar aku menolong untuk kali terakhir, sambil memberikan tawaran yang belum pernah aku terima, upah 1000 bat semalam. Apa yang lebih penting, balai yang digunakan kali ini terletak di hujung wad, dan di belakangnya adalah kawasan perkuburan lama yang terkenal dengan kisah seramnya. Wang 1000 bat itu cukup untuk aku memulakan hidup baru, tetapi aku perlu mempertaruhkan nyawa berhadapan dengan roh yang mungkin paling ganas pernah aku temui. Dan akhirnya, sama ada kerana tamak atau kasihan, aku bersetuju. Malam itu akhirnya tiba, malam terakhir aku akan bertugas menjaga mayat. Suasana di balai bersebelahan kubur lama itu jauh lebih berat dan menakutkan daripada malam-malam sebelumnya. Kegelapan di sekeliling terasa lebih pekat. Sunyi sepi sehingga aku boleh mendengar degupan jantungku sendiri. Aku duduk bersandar pada tiang, merenung jasad Tiwat yang terbungkus kain putih di tengah balai. Dalam hati, aku berdoa agar tiada apa-apa yang buruk berlaku. Apabila malam semakin larut, aku yakin tiada siapa lagi akan masuk ke dalam wad kerana pintu besinya yang besar telah ditutup dan dikunci sejak petang. Tetapi aku silap. Di tengah-tengah kesunyian itu, aku terdengar bunyi enjin motosikal dari jauh. Bunyinya semakin dekat seolah-olah ia menembusi pintu wad yang terkunci. Bunyi motosikal itu tidak terus berlalu. Sebaliknya, ia berlegar-legar di sekeliling balai tempat aku duduk. Aku terkejut, terus bangun dan berlari menjenguk ke tepi balai. Tetapi apa yang aku lihat di bawah hanyalah kekosongan. Tiada motosikal, tiada lampu, tiada sesiapa pun. Hanya kegelapan dan bayang-bayang stupa lama di kawasan perkuburan. Tetapi bunyi enjin yang mengaum itu masih berlegar di sekelilingku. Kemudian, secara tiba-tiba, semua bunyi senyap kembali kepada kesunyian yang menakutkan. Aku cepat-cepat berundur ke tempat dudukku. Seluruh badan menggeletar. Aku cuba memasang telinga tetapi tiada bunyi apa-apa lagi. Aku berkata pada diri sendiri, mungkin itu hanya bunyi motosikal remaja yang menyelinap masuk ke dalam wad. Aku cuba berfikir begitu.
Tetapi pada saat berikutnya, fikiranku untuk menipu diri sendiri hancur berderai apabila lampu neon di siling balai yang tadinya menyala terang tiba-tiba mula berkelip-kelip dengan ganas. Ia berkelip-kelip seketika, menyebarkan bayang-bayang yang menakutkan di seluruh balai sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Seluruh balai menjadi gelap gelita. Hanya cahaya dua batang lilin di kepala keranda yang masih menyala samar-samar. Suasana ketika ini jauh lebih menakutkan dan menekan. Dan ketika aku sedang duduk kaku dalam kegelapan, bunyi enjin motosikal yang baru senyap tadi mengaum semula. Tetapi kali ini, ia datang dari dalam balai. Bunyinya begitu kuat, seolah-olah mahu meruntuhkan seluruh balai. Aku terkejut hampir pengsan. Kedua-dua tangan menutup telinga rapat-rapat, tetapi ia tidak mampu menahan bunyi yang begitu kuat. Aku hanya mampu berdoa dalam hati, semoga semua ini hanyalah mimpi. Mimpi ngeri yang akan berakhir tidak lama lagi. Di tengah-tengah bunyi enjin yang memekakkan telinga itu, aku terpandang ke hadapan dan apa yang aku lihat pada saat itu akan tersemat dalam ingatanku sehingga hari aku mati. Dalam cahaya lilin yang malap di tengah balai itu, aku melihat susuk tubuh seorang pemuda. Dia sedang duduk di atas sebuah motosikal yang remuk teruk. Motosikal yang sama digunakannya pada malam kemalangan. Pakaiannya masih sama, kini dipenuhi dengan kesan darah yang sudah kering. Keadaan badannya terherot, tangan dan kakinya patah terlipat ke arah yang pelik. Kepalanya terkulai ke sisi, hampir mencecah bahu. Kedua-dua matanya terbelit kosong dan wajahnya dibasahi darah yang masih mengalir tanpa henti. Kemudian, lembaga yang mengerikan itu perlahan-lahan menolehkan kepalanya yang patah itu ke arahku sebelum mulutnya bergerak dan mengeluarkan suara yang serak dan parau seolah-olah datang dari dalam kubur. Dalam dialek yang aku kenali, ia bertanya, "Kau masih buat kerja ni lagi? Kau tak takut mati ke?" Pada saat itu, aku terasa seolah-olah rohku telah keluar dari jasad. Mulutku tenganga, cuba menjerit sekuat hati, tetapi tiada suara yang keluar dari kerongkongku. Aku masih duduk kaku, merenung lembaga yang mengerikan di hadapanku dengan ketakutan yang memuncak. Soalan terakhirnya masih bergema di kepalaku. Dan pada saat berikutnya, bunyi enjin motosikal mengaum sekali lagi, tetapi kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia adalah ngauman yang penuh dengan kemarahan dan kegilaan. Selepas bunyi itu, lembaga tiwat yang duduk di atas motosikal remuk itu meluru ke arahku dengan pantas. Ia bukan pergerakan biasa, tetapi seperti bayang-bayang hitam yang meluncur laju di atas lantai balai. Pada saat itu, naluri untuk hidup kembali. Aku menjerit sekuat hati sambil mengangkat tangan untuk melindungi muka dan memejamkan mata menanti hentaman maut yang akan tiba. 1 saat, 2 saat, 3 saat berlalu. Tetapi aku tidak merasakan sebarang kesakitan. Aku perlahan-lahan menurunkan tangan dan cuba membuka mata dengan takut-takut, dan aku mendapati semuanya kosong. Lembaga tiwat dan motosikal remuk itu telah hilang tanpa jejak. Bunyi enjin yang memekakkan telinga juga telah lenyap. Balai kembali sunyi dan menyeramkan, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Aku tidak tahu bagaimana aku terselamat dari malam itu. Yang aku tahu, aku duduk menggeletar di sudut gelap balai sehinggalah cahaya pagi menjelma. Apabila waris tiwat tiba di wat pada waktu pagi, mereka terkejut melihat keadaanku yang seperti orang gila. Badan basah lencun dengan peluh, mata terbeliak dan mulutku hanya mengulang-ulang perkataan, "Tak nak lagi, tak nak lagi." Aku tidak menunggu untuk menerima wang upah, terus mengemas barang-barangku dan lari keluar dari wat itu tanpa menoleh ke belakang. Dan itulah penamat kerjayaku sebagai penjaga mayat upahan untuk selama-lamanya. Aku pulang dan terbaring sakit di rumah selama beberapa hari. Badan dan mentalku terlalu teruk untuk pulih dalam masa yang singkat. Dan pada suatu malam, ketika aku tertidur kerana terlalu letih, mimpi ngeri yang paling dahsyat dalam hidupku datang. Dalam mimpi itu, aku melihat diriku terbaring di atas katil di bilikku. Tetapi apa yang menakutkan ialah di sekeliling katil muncul lembaga semua roh yang pernah aku jaga. Nenek Panyawang, Encik Burin, Yuwa, Bak Frompan, dan yang paling jelas jasad tiwat yang hancur. Mereka semua berdiri diam merenungku dengan pandangan kosong sebelum lembaga tiwat perlahan-lahan mengangkat tangannya yang patah dan menuding ke arah mukaku, lalu berbisik dengan suara yang dingin, "Tak lama lagi kau pun akan jadi macam kami." Aku terjaga dari tidur sambil menjerit sekuat hati,
peluh membasahi seluruh badan, dan pada saat itu aku tahu, walaupun aku sudah berhenti menjaga mayat, nampaknya hantu-hantu itu tidak akan pernah berhenti memerhatikanku. Bertahun-tahun berlalu sejak malam terakhir aku menerima kerja menjaga mayat. Hari ini aku masih hidup, tetapi ia adalah kehidupan yang tidak sama lagi. Aku kembali hidup sebagai petani seperti dahulu, tetapi aku menjadi seorang yang sentiasa waspada, takut pada segala-galanya di sekelilingku. Badanku yang dahulu tegap kini menjadi kurus kering. Aku menjadi seorang yang pendiam, tidak bergaul dengan sesiapa. Dan yang paling penting, aku tidak pernah lagi menjejakkan kaki ke kawasan Wat pada waktu malam seumur hidupku. Sehingga hari ini, jika aku terdengar bunyi anjing menyalak pada waktu malam atau bunyi motosikal remaja yang lalu di depan rumah dalam kegelapan, aku masih akan terkejut ketakutan. Bayangan kengerian pada malam-malam itu masih menghantuiku, tersemat jauh di dalam jiwaku, menjadi parut yang tidak akan pernah sembuh. Kisahku ini mungkin boleh menjadi pengajaran kepada sesiapa sahaja bahawa wang bukanlah segala-galanya dalam hidup. Kadang-kadang, wang yang sedikit yang kita perolehi dengan mudah mungkin perlu dibayar dengan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Aku selalu berkata pada diri sendiri, sebanyak mana pun wang, ia tidak akan pernah setimpal dengan nyawa dan jiwa kita, kerana sesetengah pekerjaan memang tidak sepatutnya wujud sejak dari awal lagi. Dan itulah keseluruhan kisah Kham Fong, lelaki penjaga mayat upahan. Dari permulaan yang dianggap kerja mudah untuk mendapatkan wang, ia bertukar menjadi pengajaran yang sangat mahal yang akan diingatinya seumur hidup. Sama ada bunyi ketukan dari keranda nenek Panyawong, bunyi tapak kaki yang tidak kelihatan milik Encik Burin, atau bunyi ketawa Yua, dan yang paling teruk, penampakan Tiwat. Setiap kejadian meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Kisah ini mungkin memberitahu kita bahawa wang itu penting, tetapi ia tidak akan pernah cukup berbaloi untuk kita mempertaruhkan nyawa dan jiwa kita dengan dunia yang tidak dapat kita lihat.